Awal hari ni aku turun. Turun-turun je aku dah nampak dah tumpuk anak yang aku aim daripada hari tu. Yang dia makan soft rock longkas aku, dia memang bawa junam je. Tak ada timbul-timbul punya. Ini aku confirm tumpuk anak yang hari tu tu. Yang aku cakap dalam video ni. Yang aku kata 4x4 kaki tumpuk anak dia tu. Kalau betul-betul gorgon mama, dia tak ada lepas-lepas lah. Dia ngap, dia bawa lari je terus. Nampak tu? Time ni aku dah bajet dah curut. Sebab bila dia makan je, dia lepas. Tak sampai 3 saat. 1 saat je dia lepas balik. Dia makan, dia lepas balik. Dia main-main. Ada banyak tumpuk punya. Dia ni saudara mara ke dekat-dekat ni? Memang sangat jarang nak jumpa mama yang berani sentuh banyak kali. Kecuali dia memang betul-betul saiz. Aku memang bajet dah curut ni. Aku nak sentak bagi dia terbang ni. Oh, macam aku. So. Bapak besar. Aku ingat kecil. Lotak dia. Saya ingatkan kecil dia tak naik. Oh, tu dia bunyi lagi. Oh, tali dah tersangkut kat mulut dia tu. Aku ingat kecil. Sebab dia datang, dia main kemam-kemam macam tu lah. Banyak kali dia main kemam-kemam macam tu. Dia ada tu, bawa soft rock aku, melompat-lompat dalam semak tu. Dah melekat kat mulut dia. Nasib aku bawa rod spare. Aku nak cari tali yang putus tu. Dia dah berbelit dekat dahan dengan rumput-rumput kat situ. Dia tak boleh nak pergi mana. Ikan masih ada, geng. Aduh, macam mana nak angkat ni? Dia dah berbelit dah lama.